masak. Oh. Ada more. More. Lepas tu, apa? Kalau tu tahu makan apa? Ni. Sahur. Yes. Mana kita buka apa? Uish. Daging masak lemak. Daging masak lemak. Sambal belacan. Ayam goreng. Ayam goreng rempah. Ayam goreng rempah. Sambal belacan. Nasi dia pun tak kena kot. So macam portion tu untuk seorang tu sebenarnya sangat-sangat cukup lah. Even lah. Kalau makan kedai orang kata RM10 lah. Bajet RM10 lebih lah. Air dia pun itu ada air panas, ada air cukup. Itu satu hal. Dia punya tempat mandi dia. Walaupun tak banyak beli air, tak ada dua beli air kat Bajet tendi. tapi tak ada apa? Heater. Wah, water heater. Bajet tendi ada water heater. Bagi orang kaya. Ya, memang. Tapi dua toilet saja. Dua umpan pandai lah korang manage masa